Kisah tubung putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manusia dah dapat dilawan, anak dah dewa turun kayangan. Oh, putri sang tubung sejinjang saya sudah bermusuh berpanjang-panjang sayang. Kisah satu bom, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tok tinggal jadi kenangan, pakai ingatan sepanjang zaman. Di suatu petang yang aman di kampung Pasir Kuning. Gembira betul aku hari ni. Rasa macam nak nyanyi lah. Hatiku rasa gembira kerana panahku terkena seekor rusa. Wah. Tu kijang lah, bukan rusa. Hah? Oi pencuri, pulangkan kijang kami cepat. Nampaknya kita ada sedikit kekeliruan lah dekat sini. Dan memang jelas yang kamu semua tak kenal siapa aku. Korang pernah dengar nama Serapi? Serapi? Apa nama tu? Tak komersial langsung nama tu. Serapi? Nama tu macam aku pernah dengar. Tapi dekat mana fikir betul-betul Hamid, fikir. Aha, aku dah ingat dah. Sejinjang, Serapi ni bukan calang-calang orangnya. Bukan ke dia yang digelar pemburu rusa kepala agung? Putera Serapi merupakan pahlawan ulung. Wah, banyak betul yang korang berdua tahu pasal aku ya. Menjimatkan masa untuk aku perkenalkan diri. Jadi, terima kasih. Yeay. Memandangkan semua dah selesai, bolehlah aku bawa pulang rusa ni. Tunggu dulu. Oh, Jangan berani kau pegang buruan kami. Aku tak peduli yang kau ni pahlawan hebat ke apa ke. Aku cuma nak cakap dua perkara je. Yang pertama, sekali lagi aku nak bagi tahu. Itu seekor kijang, bukan rusa. Aku dah mati pun mereka nak gaduh lagi. Hailah manusia. Yang kedua, kawasan ini merupakan kawasan kampung kami. Jadi buruan tersebut menjadi hak milik kami. Apa yang kamu cakap? Tak dengar ke? Malasnya aku nak ulang balik. Sekejap. Awak kata ni kawasan kampung awak? Iya, ini sepadan kawasan kami. Nak saya ulang lagi ke? Iya, ini sepadan kampung kami. Lagi? Nak ulang lagi? Sudah. Tak payah nak sindir saya. Saya dengar. Apa bukti yang kawasan ini kawasan kampung kamu, ha? Tengok bawah. Garisan ini sepadan kawasan kampung akulah. Saya lah yang silap. Minta maaf sangat-sangat. Saya betul-betul minta maaf. Saya tak patut menceroboh kawasan ni. Macam manalah saya nak tebus kesalahan saya ni ya? Saya tahu. Mesti ada sesuatu dalam beg ni. Kejap ya. Ada pun.
Tada! Buah-buahan liar. Ambillah. Tak payahlah susah-susah. Hah? Buahan ni tak cukup je? Apa lagi yang aku boleh bagi ni? Kejap. Mana dia benda tu lupa pun. Dah, yang ni boleh. Terimalah buruan ini sebagai tanda saya minta maaf. Wah, besarnya. Kalau buruan ni, kamu nak terima tak? Saya hargai pemberian kamu tu Putera Serapi. Tapi cukuplah kami bawa balik Kijang je. Amit, Damak, ikat buruan tu dan bersedia untuk pulang. Baik, Sejinjang. Cepat sikit, dah lambat dah ni. Jadi, kampung korang cantik tak? Cantik. Memang cantik. Dekat sana mesti banyak benda seronok yang boleh buat kan? Betul. Banyak juga. Seronoklah juga. Putera Serapi? Macam ni lah. Memandangkan putera yang memanah buruan tu, apa kata putera ikut kami meraihkan di kampung kami? Meraihkan? Di kampung kamu? Nak. Saya nak ikut. Ish, tak bergaya langsung perangai pahlawan ni. Jom menuju ke kampung Pasir Kuning. Seronoknya saya. Dah lama orang tak menjemput saya ke kampung mereka. Apa yang saya beritahu ni, kamu mungkin susah nak percaya. Tapi menjadi seorang pahlawan ni ada kekurangan dia. Kerana takutkan saya, semua orang tak berani nak berkawan dengan saya. Jadi, saya selalu kesorangan. Sunyi betul hidup saya. Nasib baik ada orang yang baik hati macam awak. Jadi, terima kasih sangat-sangatlah sebab jemput saya menjadi tetamu ya. Kenapa aku rasa lain macam ni? Jantung aku berdegup dengan kencang. Oh jantung, kenapa kau berdegup dengan laju? Apakah perasaan ini? Jawablah si jantung. Sebab kau dah jatuh hatilah dekat lelaki tu. Itu pun tak tahu ke? Jatuh hati? Pertama kali aku rasa perasaan macam ni. Perasaan ini membuat aku rasa macam nak menari. Hai Sejinjang, mari menari bersama kami. Wah, Arnab comel ajak aku menari. Mestilah aku nak. Bahagianya rasa. Apabila jatuh cinta. Hati berdegup kencang. Kencang. Perasaan mula resah. Resah. Awak rasa resah sebab apa Apa yang seronok sangat sampai menyanyi ni? Menyanyi? Mana ada menyanyi? Tadi itulah. Siap hati berdegup kencang lah. Apalah. Wah, mana ada? Oh ya, minta maaf lah sebab melengahkan perjalanan semua. Dasar suka tukar topik. Mana ada melengahkan. Kita dah sampai kampung awak dah pun. Dah sampai? Tapi tadi kita bukan kat tengah hutan ke? Kamu ni betul tak ingat ke? Dari tadi kita berjalan menuju ke kampung awak. Kenapa Sejinjang tu? Entah, rangal tu. Senang cerita, kamu berangan sampai berjalan tadi. Jadi, apa yang kamu berangankan tadi? Kamu berdua. Apa terdekat kat situ? Jomlah masuk ke kampung. Apalah, biar tetamu dekat sini. Selamat datang ya ke kampung kami ya, Puteri Serapi. Kak Sejinjang dah balik. Selamat pulang Sejinjang. Selamat pulang juga kepada Amit dan Damak. Macam mana dengan buruan tadi?
Semua berjalan lancar, Tok. Malam ni kita boleh berpesta. Nampaknya bukan buruan aja yang kamu bawa balik ya. Siapa tetamu kita tu? Oh, lupa nak kenalkan. Tok, ni putera Serapi. Saya nak salam Tok, tapi tangan saya penuh lah pula. Boleh saya letak hasil buruan ni dulu Tok? Boleh. Nampak berat aja buruan tu. Wah, besarnya. Wah, besarnya. Tok, kita orang pun ada bawa hasil buruan juga, Tok. Oh, ya ke? Letaklah sebelah buruan Serapi yang besar tu. Oh, buruan yang kecil dan sikit ni rupanya. Kerbau tu lagi besar lah kan? Yang kecil ni sekali telan je dah habis. Diorang asyik puji putera punya buruan je. Itulah. Buruan kita tak dipandang pun. Sebenarnya, buruan kita tu pun dipanah oleh panah putera Serapi. Terima kasihlah sebab bantu memburu bersama pahlawan kampung Tok. Tak jadi masalah Tok. Bukan setakat membantu. Malahan sudi berkongsi buruan putera dengan orang kampung ni. Tok, saya suka cerita nak berkongsi Tok. Lagipun, saya yang membuat kacau semasa pahlawan Tok memburu. Jadi, memang patutlah saya berkongsi dengan semua orang. Tercegat dekat sini pula. Mari Serapi. Si Jinjang. Lama betul Dinda pergi. Risau Kanda. Kanda. Syukurlah Dinda tak ada apa-apa. Tok, yang tu siapa? Yang tu kakak kepada sejinjang. Nama dia Santubong. Mereka ni merupakan adik-beradik tunggal. Mereka berasal dari kampung lain. Santubong? Oh. Mari Tok kenalkan dengan dia. Santubong, kita ada tamu ni. Semasa para pemburu kat hutan, mereka terserempak dengan seorang pahlawan. Dialah yang membantu mendapatkan buruan. Kenalkan, inilah putera Serapi. Hai. Saya lah putera Serapi tu. Selamat datang Putera Serapi. Terima kasihlah saya ucapkan sebab membantu adinda saya dan pemburu yang lain. Tak jadi masalah lah. Hei, kacaknya. Comelnya. Baiklah. Baiklah. Apa kata kita buat jamuan untuk sambut putera ni? Oh, itu ada yang bagus, Tok. Tak payahlah susah-susah. Jangan risau, tak susah pun. Dinda nak tolong kami memasak? Tak apalah. Dinda nak tolong lapar daging je lah. Baiklah kalau macam tu. Kami pergi dulu ya. Elok-elok. Putera Serapi nak tolong kami lapar daging? Lapar daging ya? Baiklah. Tok, kalau saya nak tolong masak, boleh ke? Masak? Orang perempuan ajalah yang masak. Kalau macam tu, mari melapar daging. Kelihatan orang kampung mula membahagikan kerja. Orang perempuan sibuk memasak di dapur. Kurang rasalah. Kena tambah garam lagi ni. Manakala yang lelaki pula, lelaki dan sejinjang melapah daging hasil buruan. Si Jinjang, daging dah siap potong ke? Kanda nak masukkan dalam periuk ni. Oh, dah siap potong dah Kanda. Kejap ya, nanti Dinda bagi. Itu Santubong lah. Tak apa, biar saya yang bagi. Awak nak buat apa ni Serapi? Tak adalah, awak kan tengah sibuk. Jadi, saya nak tolong bagi daging ni pada kakak awak. Tak payahlah susah-susah awak nak bangun.
Baiknya awak. Terima kasih banyak ya. Lalalalalalala. Santubong. Oh, Serapi. Ada apa ya? Saya nak bagi daging yang dah potong ni. Terima kasih. Susah-susah je. Tak susah pun. Baiklah, saya pergi dulu ya. Banyak lagi nak dimasak tu. Baiklah. Lawa betul si Santubong ni. Serapi, cepatlah. Kami dah nak panggang daging ni. Baiklah. Jom panggang daging. Setelah seharian menyediakan persiapan, akhirnya malam pesta pun tiba. Ngantuknya. Tidur dululah. Mari berpesta. Jangan malu-malu ya. Makan puas-puas. Oh, terima kasih Tok. Banyak betul lauk yang dihidang. Rasa istimewa pula saya. Orang kampung ni amat memerlukan pesta seperti ini untuk naikkan semangat mereka. Naikkan semangat? Apa yang terjadi Tok? Semalam kampung kami diserang perompak. Habis barang-barang disapu. Dengan adanya pesta ni, Tok harap boleh mengembirakan orang kampung. Tok, saya sangat kagum dengan Tok dan orang kampung. Walaupun dalam serba kekurangan, Tok tetap menyambut saya dengan meriah. Saya sangat kagum, Tok. Terima kasih juga kat kamu, Serapi. Kamu berdua ni, apalah sedih-sedih? Kita kan tengah berpesta. Apa kata kita berhibur dengan tarian persembahan? Piwit! Wah, pandainya Santubong menari. Lemah-lembutnya. Cantiknya dia. Hah? Kenapa si Serapi ni lain macam je? Pelik betul dengan pandangan si Serapi itulah. Orang kampung sekalian, kita baru saja ditimpa musibah. Namun, ketabahan orang kampung telah terbukti dengan berlangsungnya pesta ini. Dan tak lupa juga nak ucapkan terima kasih kepada putera Serapi, pahlawan yang membantu mendapatkan buruan yang besar hari ini. Terima kasih Tok dan semua orang yang berada di pesta ni. Saya baru mengetahui tentang peristiwa yang berlaku semalam. Saya sangat kagum dengan semangat orang kampung ni. Dan orang kampung telah memberi layanan yang terbaik kepada orang asing seperti saya. Jadi dengan itu, saya berjanji yang Kampung Pasir Kuning telah mempunyai sekutu baru dengan saya, iaitu Kampung Marang. Yeah! Jemput makan ya semua. Wah! Putera Serapi disenangi semua orang dan dipandang tinggi oleh semua orang kampung. Kehadiran Putera Serapi ke Kampung Pasir Kuning telah memberi harapan baru kepada orang kampung. Namun, apa yang mereka tidak sedar, bahawa kehadiran Putera Serapi bakal menjadi sebab kepada sebuah kisah yang amat sedih.